Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya akan menerangkan tentang asas kritikan sastera mengikut soalan pentaksiran berterusan untuk subjek BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Saya Nurul Ain binti Muhammad Syuaib Badli, pelajar PPISMP Bahasa Melayu Ambilan Ogos 2024-2029 IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Berdasarkan soalan pentaksiran berterusan BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, pelajar perlu mengkritik buku cerita yang dihasilkan oleh rakan sekelas menggunakan ciri-ciri kritikan sastera. Saya memilih sebuah buku cerita yang telah dihasilkan oleh rakan sekelas saya yang bertajuk Sekawan Jam Ajaib, di mana cerita ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang bernama Amir masuk ke sebuah kedai jam lama dan Amir ini mempunyai pandangan yang buruk terhadap jam-jam lama tersebut. Dan ajaibnya, jam-jam di dalam kedai tersebut boleh bercakap dan menasihati Amir untuk bercakap dengan baik dan menerapkan kesantunan. Asas kritikan sastera mempunyai 6 ciri-ciri, iaitu antara ciri-ciri kritikan sastera yang pertama adalah kritikan sanjungan. Yang kedua, kritikan teguran. Yang ketiga, kritikan saranan. Yang keempat, kritikan pendekatan. Yang kelima, kritikan penganalisisan. Dan yang keenam, kritikan penilaian. Jadi, berdasarkan 6 ciri-ciri kritikan sastera ini, saya akan menerangkan 3 sahaja ciri kritikan sastera yang akan saya kaitkan dengan buku cerita yang dihasilkan oleh rakan saya yang bertajuk Sekawan Jam Ajaib tadi. Ciri-ciri kritikan sastera yang pertama yang saya pilih adalah kritikan sanjungan. Seperti umum mengetahui, sanjungan secara umumnya bermaksud takjub ataupun kagum dengan sesuatu perkara. Jadi di sini, kritikan sanjungan ni tertumpu untuk memberikan pujian kepada aspek-aspek yang berjaya dalam karya. Jadi dalam satu karya tu, untuk kritikan sanjungan ini, kita sebagai pembaca ataupun pengkritik memuji karya tersebut. Sanjungan bertujuan untuk menghargai kekuatan karya supaya pengarang mengetahui apa yang telah dilakukan dengan baik. Jadi, kritikan bukan sahaja tertumpu kepada perkara negatif. Kritikan sanjungan ini juga telah membuktikan bahawa kritikan boleh menjadi positif dengan pujian untuk menghargai dan meningkatkan lagi semangat pengarang. Jadi, berdasarkan buku cerita Sekawan Jam Ajaib tadi, apa yang saya boleh kritik untuk bahagian kritikan sanjungan ini adalah ilustrasinya yang menarik dan ceria. Ilustrasi dalam buku ini sangat berwarna-warni dengan penggunaan palet warna yang terang yang menceriakan suasana dan menarik perhatian pembaca muda. Setiap watak dilukis dengan ekspresi wajah yang jelas, memudahkan pembaca memahami emosi dan situasi dalam cerita walaupun tanpa banyak teks. Latar belakang juga digambarkan dengan baik, memberikan gambaran visual yang menyokong jalan cerita dan merangsang perkembangan murid. Jadi, seperti yang kita boleh lihat di sebelah ini, gambar yang saya paparkan di situ merupakan gambar yang terdapat dalam buku Sekawan Jam Ajaib. Gambar tersebut menunjukkan ilustrasinya dan pemilihan warna yang ceria dan boleh menarik minat pembaca untuk terus membaca. Jadi, pengarang juga menyediakan sudut aktiviti di akhir buku ini.
Jadi sudut aktiviti ini juga mampu menarik minat pembaca untuk lebih memahami dan mendalami cerita ini, kerana sudut aktiviti ini menjelaskan, meminta untuk para pembaca menjawab soalan-soalan ringkas berdasarkan cerita Sekawan Jam Ajaib tersebut. Jadi perkara-perkara ini merupakan sesuatu yang mampu menjadi faktor untuk seseorang itu tertarik untuk membaca buku tersebut. Seterusnya, untuk kritikan sanjungan juga, apa yang boleh saya kritik pada buku Sekawan Jam Ajaib itu adalah penggunaan unsur penerokaan yang menyeronokkan. Konsep jam ajaib sebagai alat untuk membawa watak-watak ke pelbagai tempat menarik adalah sangat kreatif. Ini membuka peluang kepada pelbagai latar cerita, menjadikan pengembaraan Amir untuk meneroka di dalam kedai jam ajaib ini tidak statik dan penuh dengan kejutan dan tanda tanya. Setiap lokasi ataupun penjuru dalam penerokan Amir ini sangat mengujakan dan sekaligus mengekalkan keterujaan pembaca untuk terus membaca buku cerita ini. Jadi, berdasarkan gambar yang saya telah sertakan lagi sekali, kita boleh lihat Amir yang berbaju hijau. Amir membelik jam-jam tersebut. Jadi Amir meneroka kedai jam tersebut. Jadi penerokan ini sangat menarik dan boleh membawa pembaca untuk bersama-sama meneroka dengan Amir, bersama-sama meneroka kedai jam tersebut. Dan gambar lagi sebelah, jam loceng berbunyi. Gambar tersebut menunjukkan betapa banyaknya jam yang ada, yang terdapat dalam kedai tersebut, dan jam-jam tersebut juga kelihatan ceria dan menyeronokkan. Jadi ini merupakan sanjungan yang saya boleh tekankan untuk buku cerita ini. Jadi, kesimpulan ringkas yang saya dapat simpulkan untuk kritikan sanjungan ini adalah buku ini cemerlang dalam menarik minat kanak-kanak melalui visual yang ceria, tema positif dan jalan cerita pengembaraan yang menarik. Kerana apa? Pelbagai contoh yang saya telah terangkan tadi, kita boleh lihat sendiri memang visual dan gambar-gambar, segala tema-tema kecil ringkas yang itu dapat menarik minat untuk murid, kerana seperti contoh tadi menggunakan warna palet yang sesuai, yang ceria. Jadi buku ini mampu untuk menarik minat pembaca, terutamanya di kalangan kanak-kanak, kerana visualnya yang menarik. Seterusnya, ciri kritikan yang saya pilih untuk mengkritik karya ini adalah kritikan teguran. Kritikan teguran memberikan komen tentang kekurangan atau kelemahan dalam karya secara membina. Teguran dibuat untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan karya. Jadi, fungsi kritikan teguran ini memberi teguran ataupun cadangan penambahbaikan secara membina. Menegur tetapi masih menggunakan bahasa yang baik tanpa menyinggung perasaan penulis. Dan teguran ini juga dapat membantu penulis untuk meningkatkan cara menulis ataupun cara penghasilan karya mereka dan tidak menjatuhkan mereka sama sekali. Jadi, berdasarkan cerita Sekawan Jam Ajaib tadi, kritikan teguran yang saya boleh tegur adalah cerita ini boleh dikembangkan dengan lebih terperinci lagi.
Walaupun alur cerita berjalan dengan lancar, peralihan dari satu tempat ke tempat lain berlaku dengan agak cepat tanpa banyak penerangan atau konflik di setiap lokasi. Jadi, jika kita dapat lihat dalam buku Sekawan Jam Ajaib ini, peralihan watak daripada watak jam yang pertama ke dialog jam yang kedua dan seterusnya sehingga Amir keluar daripada kedai jam tersebut. Perjalanan peralihan watak itu berlaku terlalu cepat tanpa penerangan ataupun tambahan situasi yang menjelaskan secara lebih terperinci. Jadi, seterusnya, penambahan lebih banyak perincian mengenai cabaran yang dihadapi di setiap destinasi akan menjadikan cerita lebih menarik dan mendalam. Contohnya, halangan khusus yang memerlukan strategi unik daripada setiap watak akan membantu meningkatkan ketegangan dan keterlibatan pembaca. Jadi, seperti yang saya terangkan tadi, disebabkan peralihan watak itu berlaku terlalu cepat, jadi tiada perincian khas yang berlaku untuk setiap lokasi-lokasi, situasi cerita tersebut. Jadi, cerita dia singkat, padat dan terus sampai tanpa apa-apa konflik ataupun apa-apa soalan yang akan tertimbul daripada para pembaca. Jadi berdasarkan gambar yang saya telah sertakan untuk slide ini juga, gambar di sebelah kiri menunjukkan Amir yang menunjukkan Amir mendengar jam digital bersuara. Jadi pada mulanya jam digital bersuara. Kemudian selepas satu situasi tersebut, untuk muka surat seterusnya terus beralih kepada jam dinding pula. Jadi cerita tersebut sedikit sukar untuk mendapat kesinambungan kerana satu situasi tu terlalu pendek. Seterusnya, berdasarkan buku cerita Sekawan Jam Ajaib, melalui kritikan teguran, perkara yang boleh saya tegur adalah tentang perwatakan yang kurang mendalam. Watak dalam cerita ini digambarkan sebagai seorang budak lelaki yang bernama Amir yang mempunyai sifat ketidaksantunan berbahasa. Namun, latar belakang secara terperinci, kekuatan dan kelemahan Amir ini tidak begitu ditonjolkan. Jadi, jika watak Amir ini ataupun watak-watak yang lain seperti jam digital, jam dinding ataupun Pak Seman sebagai pemilik kedai jam tersebut diberi ciri-ciri khas yang unik, jadi perkara ini dapat membantu pembaca untuk mengenali watak dengan lebih dekat dan mencipta keterikatan emosi yang lebih kuat dengan cerita. Jadi, jika pengkarya meletakkan ciri khas yang lebih terperinci untuk setiap watak-watak ini, maka pembaca akan lebih dekat dan lebih mendalami watak-watak yang ada dalam cerita ini. Jadi, kesimpulan yang saya dapat simpulkan untuk kritikan teguran ini adalah masih ada peluang dan masa untuk penambahbaikan daripada segi perkembangan watak, penceritaan yang lebih terperinci dan dialog yang lebih ekspresif. Jadi berdasarkan penerangan saya tentang apa yang terkandung di dalam buku Sekawan Jam Ajaib tadi, pengkarya boleh menyunting semula untuk kembangkan lagi watak-watak yang ada dengan menambah perincian watak
ataupun perincian situasi dengan lebih terperinci dan lebih dekat. Dan dialog-dialog yang dihasilkan di dalam buku ini boleh dikembangkan lagi secara meluas untuk memberikan pembaca lebih mendalami dan tertarik dengan cerita ini. Akhir sekali, iaitu ciri kritikan sastra terakhir yang saya pilih untuk mengkritik buku cerita Sekawan Jam Ajaib ini adalah kritikan penganalisisan, iaitu kritikan penganalisisan ini menganalisis dengan lebih mendalam tentang unsur dalam cerita seperti tema, watak, plot dan gaya bahasa. Jadi, kritikan penganalisisan ini merujuk kepada keseluruhan cerita. Pembaca atau pengkritik perlu menganalisis cerita secara keseluruhan daripada tema, watak, visual, gaya bahasa dan sebagainya. Berdasarkan kritikan penganalisisan, apa yang saya dapat analisis untuk keseluruhan cerita Sekawan Jam Ajaib ini adalah tentang tema dan mesej yang disampaikan. Tema utama cerita ini adalah tentang kepentingan kesantunan berbahasa dengan sesiapa sahaja. Jadi, melalui penerokaan Amir di dalam kedai jam yang mengandungi jam-jam ajaib itu, jam-jam ajaib tersebut telah mengajar Amir dan menegur Amir tentang pentingnya menjaga kesantunan berbahasa dengan sesiapa saja. Jam-jam ajaib di dalam kedai tersebut juga memberi cadangan dan cara untuk membantu Amir agar Amir dapat menjaga kesantunan berbahasanya. Dan dalam cerita Sekawan Jam Ajaib ini juga, situasi di mana selepas Amir keluar daripada kedai jam ajaib ini, dia terserempak dengan seorang kanak-kanak India yang bernama Ravi. Dan Amir menegur Ravi dengan cara yang tidak sopan. Jadi, mesej yang disampaikan dalam cerita ini sangat-sangat sesuai untuk kanak-kanak yang sedang belajar tentang kesantunan berbahasa dan adab berbahasa dengan sesiapa saja. Jadi, berdasarkan gambar yang saya telah sertakan, dialog di situ ada menyatakan tentang kita perlu menjaga kata-kata kita dengan sopan agar orang akan lebih menghargainya. Jadi di sini juga telah menunjukkan bahawa kesopanan dalam kata-kata tu sangat penting. Dan contoh gambar yang saya sertakan lagi satu di sini tentang semua orang harus mengetahui dan mengambil cakna tentang pentingnya adab dalam berbahasa ini. Dan seterusnya, untuk kritikan penganalisisan ini, berdasarkan buku cerita Sekawan Jam Ajaib, apa yang saya boleh analisis secara keseluruhan sekali lagi adalah mengenai gaya bahasa dan visual yang terdapat dalam buku ini. Bahasa yang digunakan dalam buku ini bersifat mudah dan mesra pembaca muda. Pilihan perkataan yang mudah difahami membantu penyampaian cerita menjadi lebih jelas dan tidak membebankan pembaca. Jadi, kita dapat lihat contoh yang dapat saya sertakan di dalam slide ini. Perkataan yang terdapat dalam buku cerita ini telah ditandai dengan warna merah dan warna hitam yang mengasingkan suku kata untuk setiap perkataan. Jadi, perkara ini dapat membantu pembaca, terutamanya pembaca muda iaitu kanak-kanak, untuk
membaca dan memahami perkataan serta ayat, dan mereka akan dapat menikmati cerita ini dengan jelas dan mudah. Visual pula memainkan peranan besar dalam menghidupkan suasana cerita. Dengan penggunaan warna ceria dan ilustrasi ekspresif, visual membantu menyampaikan situasi dan emosi cerita dengan lebih berkesan. Seperti yang saya terangkan daripada kritikan yang pertama, iaitu kritikan sanjungan, saya telah memberitahu tentang pemilihan warna yang menarik oleh karya yang ditekankan di dalam buku Sekawan Jam Ajaib ini dapat membantu menarik minat pembaca untuk terus membaca dan mendalami cerita ini. Jadi pemilihan warna-warna yang ceria dan visual yang menarik ini dapat membantu meningkatkan tahap minat membaca seseorang untuk membaca buku Sekawan Jam Ajaib ini. Kesimpulannya, berdasarkan kritikan penganalisisan ini, saya dapat simpulkan secara menyeluruh yang cerita ini berjaya menyampaikan tema dengan jelas melalui plot yang mudah diikuti dan bahasa yang sesuai untuk kanak-kanak. Cerita yang ringkas dan situasi yang jelas dan mudah untuk difahami ini dapat membantu pembaca, terutamanya pembaca muda iaitu kanak-kanak, untuk membaca dan mengikuti perkembangan perjalanan watak Amir daripada awal hingga ke akhir cerita. Jadi, itu sahaja daripada saya untuk menganalisis kritikan sastra ini untuk subjek PMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Sekian, terima kasih.